Jika terdapat sebarang perubahan pada nama kelas atau bilangan pelajar, maklumat tersebut boleh disunting dengan menekan butang sunting di ruangan tindakan. Ubah maklumat yang diperlukan, kemudian tekan butang simpan untuk menyimpan perubahan. Jika terdapat nama kelas yang tidak digunakan dalam tahun akademik semasa, kelas tersebut boleh disembunyikan supaya tidak dipaparkan dalam senarai pilihan guru-guru. Untuk berbuat demikian, tekan butang sembunyi di ruangan tindakan. Tindakan ini tidak akan menjejaskan mana-mana RPH yang telah disediakan menggunakan nama kelas tersebut. Untuk mengembalikan senarai kelas yang telah disembunyikan, tekan butang senarai kelas sembunyi dan kemudian tekan butang papar di ruangan tindakan. Senarai nama kelas tersebut akan dipaparkan semula dalam senarai pilihan guru.